KL Bangi tu. Dah rekod lah. Okey, rekod Dah rekod lah tadi? Jadi rekod lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu buat Sir Arif di atas keizinan dan peluang yang diberikan untuk kami meneruskan pembentangan bagi projek showcase. Bagi projek kami yang kami bawakan untuk kali ini ialah Jasin Smart Campus JSC dengan tema kami yang masih juga sama, iaitu suara anda adalah rahsia kami. Baik, kita terus tanpa melengahkan masa, kita terus untuk berkaitan dengan pembentangan projek showcase. Sebagai pemakluman awal untuk Sir Arif, projek kami kali ini membawa kelainan dan perubahan, beberapa sedikit perubahan berkaitan dengan projek showcase untuk pembentangan tugasan ini berbanding dengan pembentangan kami di awal dulu pada kelas bersemuka pada tempoh hari, iaitu pada pembentangan awal dulu kami membawakan satu projek yang bernama SOS, tapi kali ini kami menukarkan nama kepada Jasin Smart Campus dengan tujuan dan matlamat masih sama, tiada apa-apa pun perubahan yang ketara, cuma ada sedikit perubahan saja dari segi nama dan juga beberapa matlamat dan cara penggunaan untuk Jasin Smart Campus ini. Baik Sir, untuk meneruskan kami punya pembentangan, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan ahli kumpulan bagi Grup 6 yang terdiri daripada Ustaz Muhammad Faris daripada IKM Lumut dan Ustaz Muhammad Azhan bin Muhammad Azam daripada MRSM Kuching dan juga Ustaz Muhammad Azrin bin Isnain daripada IKM Jasin dan juga Ustaz Fadilah bin Muhammad Amin daripada MRSM Bintulu dan saya sendiri salah seorang daripada group of member bagi pembentangan showcase Jasin Smart Campus ini. Baik Sir, kita terus bergerak kepada pembentangan berkaitan dengan projek yang kami ingin bentangkan pada hari ini, ialah berkaitan dengan, pertama sekali kita nak tengok terlebih dahulu berkaitan dengan problem statement dan konteks projek yang kami bawakan. Terlebih dahulu sasaran untuk kami punya projek ialah terutama sekali kepada pelajar. Penggunaan projek kami ini juga boleh digunakan daripada kalangan guru, kaunselor sekolah dan juga pihak pentadbiran. Kerana apa? Kerana isu yang kami bawakan hari ini ialah isu berkaitan dengan pendidikan, terutama sekali ialah melibatkan tentang kes buli dan juga kes berkaitan dengan disiplin. Sama ada melibatkan kes yang kami bentangkan pada hari ini melibatkan kes yang berat, ringan dan juga sederhana. Maka ini salah satu perubahan yang kami lakukan berbanding dengan projek yang kami bentangkan terdahulu, iaitu pada projek yang dahulu kami membentangkan berkaitan memfokuskan tentang permasalahan buli sahaja, tetapi untuk kali ini untuk projek showcase yang kami ketengahkan setelah hasil perbincangan dengan ahli kumpulan, kami bersepakat dan bersetuju untuk membawa isu buli dan juga melibatkan lain-lain isu disiplin di kalangan pelajar. Hasil daripada problem statement dan konteks kami ini ialah kami berjaya menemu ramah dan membuat perbincangan yang secara tidak formal, baik di kalangan staf-staf di TVET Mara Jasin ataupun IKM Jasin ini, sebab kita memfokuskan di kampus TVET Mara Jasin ataupun nama dahulunya adalah IKM Jasin. Selain daripada hasil pengumpulan maklumat kami mengambil daripada pemerhatian dalam persekitaran pusat pengajian di kampus dan juga melakukan beberapa perbincangan dengan guru dan juga kaunselor melibatkan hasil peningkatan kes buli dan masalah disiplin
yang boleh dikatakan ketara yang berlaku di IPMA, terutamanya di TVET Mara Jasin ini. So, kami punya pembentangan lebih memfokuskan kepada tentang masalah dari segi kewujudan ataupun sifat takut di kalangan pelajar untuk melaporkan kes buli ataupun apa-apa saja kes disiplin yang melibatkan pelajar-pelajar. Maka idea yang sama daripada SOS hari itu kami terjemahkan melalui bentuk lebih meluas, dan juga kami datangkan transformasi kepada projek tersebut. Ada sedikit perubahan yang mana kita bukan hanya melibatkan kes buli tetapi juga melibatkan tentang kes berkaitan dengan apa-apa saja masalah disiplin di kalangan pelajar, seperti kes rokok, vape, dan juga dari segi kesalahan-kesalahan salah laku yang berada di bangunan akademik, seperti ketidakhadiran pelajar ke kelas dan sebagainya. So, antara yang kami ketengahkan juga kat sini ialah tentang keterlibatan bagi pengguna untuk projek Jasin Smart Campus ini ialah terdiri daripada pemakluman, ialah terdiri daripada kalangan pelajar dan juga para pentadbir dan juga para pensyarah-pensyarah akademik. Dan kami melakukan maklumat, kami mengumpulkan segala maklumat secara langsung, terutamanya dari persekitaran pusat pengajian di TVET Mara Jasin inilah. So kita beralih kepada poin yang berikutnya dengan kita mengetengahkan tentang bagaimana kita jadikan projek Jasin Smart Campus ini berjaya dilakukan di pusat pengajian kami ini. So kami menggunakan kaedah proses design thinking yang membawakan 4 elemen utama. Kita ada elemen empathize, kita ada elemen define, edit dan prototype and test. So kita menggunakan 4 elemen ini untuk proses kita melakukan Jasin Smart Campus. Sebagai pemakluman untuk semua, empathize kita berfungsi sebagai kita ingin memahami pengalaman dan juga perasaan hasil daripada pengumpulan data tersebut. Kita cuba untuk mencari solusi yang tepat. Dengan tujuannya adalah untuk kita nak melihat dari sudut pandang mereka supaya penyelesaian yang dirancang itu benar-benar relevan. Dan dari segi sudut define, yang ini kita menentukan ataupun kita mendefinisikan projek Jasin Smart Campus ini dengan kita menjelaskan apakah masalah utama yang wujud di dalam kampus TVET Mara Jasin ini. So pada tahap ini kita menyusun semula maklumat yang diperoleh daripada pengguna dan juga menetapkan fokus masalah yang perlu diselesaikan. Dan juga daripada idea kita menghasilkan idea untuk mengeluarkan sebanyak mungkin cadangan dan solusi yang kreatif daripada permasalahan-permasalahan yang lama. Dengan arti kata lain, Jasin Smart Campus ni kita menyahut cabaran KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dalam menggunakan satu konsep teknologi hijau tanpa kita menggunakan aduan secara lama, iaitu menggunakan kertas, tapi kita menggunakan e-aduan sebagai salah satu bentuk untuk memudahkan urusan semua, baik di peringkat pelajar maupun di peringkat pensyarah dan juga para pentadbir sekolah. Dengan arti kata lain, e-aduan ini ialah memfokuskan kita dengan untuk memberi keberanian kepada para pelajar, para staf untuk terus menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan salah laku disiplin di kalangan pelajar di pusat, terutamanya kita membuat kajian di pusat TVET Mara Jasin ini. So untuk elemen yang terakhir, prototype dan juga test, kita lebih menggunakan fungsinya sebagai untuk kita memulakan, untuk kita membina model awal. Sebagai contohnya, kita pernah cuba menggunakan hasil SOS dulu
dan kita cari penambahbaikan yang kita ingin terjemahkan. Maka pada hari ini kita terjemahkan melalui Jasin Smart Campus. Dan tujuannya adalah untuk kita nak melihat sama ada solusi itu berkesan, mendapat maklumat balas, dan kita cuba untuk memperbaikinya sebaik yang mungkin untuk kita menambahkan lagi penambahbaikan untuk Jasin Smart Campus ni. So dengan arti kata lain, pendekatan ini membantu untuk kami memahami masalah dengan lebih mendalam dan bagaimana untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah tersebut melalui Jasin Smart Campus ni. Saya teruskan pembentangan ini kepada bahagian yang berikutnya. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada dan rakan-rakan seperjuangan. Okey, saya teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, jadi sebelum saya masuk kepada apa yang akan saya sampaikan, jadi suka saya ingatkan bahawa projek kami ini bersasarkan kepada pelajar di IKM Jasin. Jadi sebelum adanya projek ni, kumpulan kami melalui ada 4 proses design thinking proses untuk menghasilkan projek ini. Iaitu yang pertama adalah empathize, yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideate, dan yang terakhir sekali adalah prototype. Kita tengok kepada yang pertama, iaitu empathize, di mana pada peringkat ini, iaitu peringkat empati, tumpuan yang kumpulan kami berikan adalah kepada pemahaman, pengalaman sebenar dan emosi pelajar yang berkaitan dengan pada awalnya lah berkaitan dengan isu buli. Tapi selepas itu berlaku perubahan dalam projek kami, iaitu kami membawa kepada skop, iaitu disiplin juga. Dan data dikumpulkan melalui temu bual tidak formal, pemerhatian dan perbincangan bersama dengan pelajar dan juga guru dan juga pensyarah yang berada di IKM Jasin. Jadi daripada permasalahan yang timbul daripada perkongsian daripada pelajar dan warga pensyarah tersebut, kami mendapati bahawa ketakutan dikenal pasti, ketakutan para pelajar, rasa malu dan kurang kepercayaan pelajar terhadap mekanisme pelaporan sedia ada menyebabkan masalah buli dan masalah disiplin masih lagi berlaku di IKM Jasin. Kita tengok kepada peringkat yang kedua. Pada peringkat yang kedua adalah pendefinisian, define the problem. Pada peringkat ini, apa yang kumpulan kami buat adalah daripada maklumat dan pandangan yang kami peroleh tadi pada peringkat empati, kami analisis maklumat tersebut dan kami mentakrifkan kepada apakah masalah yang menjadi teras kepada benda ini berlaku. Jadi kami merumuskan bahawa masalah ini sebenarnya pelajar tidak mempunyai akses kepada sistem pelaporan yang selamat, tanpa nama, mesra pengguna. Jadi ini menyebabkan pengesanan awal atau intervensi yang berkesan terhadap kes buli dan kes disiplin tidak dapat dilaksanakan. Kalau pada peringkat awal, sebelum kami dapat menjalankan mengenal pasti masalah ini, di mana pada kelas fizikal, asalnya masalah yang kami idea yang kami ingin buat adalah berkaitan dengan SOS, Secure Our Student. Tetapi membenarkan dalam kumpulan kami terdapat saya dan Azhan daripada MRSM Kuching dan Bintulu tidak dapat untuk bersama ke IKM Jasin untuk melihat bagaimana situasi sebenar. Jadi kami menjalankan proses perbincangan melalui Google Meet. Daripada masalah yang telah dikenal pasti daripada saudara Fadlan, daripada saudara Azlin, maka kami membuat satu online Google Meet untuk berbincang macam mana sebenarnya masalah yang berlaku. Yang seterusnya, tahap yang ketiga. Pada peringkat yang ketiga adalah ideate, menjana idea.
Okey, daripada pendefinisian masalah tadi, kami telah wujudnya satu sumbangsaran. Sebenarnya ada banyak sumbangsaran, tetapi kami memilih salah satu idea, okey, di mana sesi brainstorming telah dijalankan untuk meneroka pelbagai kemungkinan penyelesaian. Okey, jadi daripada idea-idea yang ada, okey, jadi kami bersetuju dan bersepakat bahawa apa yang ingin kami bawakan, projek yang ingin kami bawakan adalah berkaitan dengan Jasin Smart Campus, di mana pada awalnya SOS, tetapi selepas melalui transformasi, okay, melihat kepada kesesuaian, okay, daripada feedback daripada pelajar pun sama, jadi kami telah melakukan transformasi kepada projek ini yang dinamakan Jasin Smart Campus, di mana idea ini adalah berdasarkan kepada beberapa aspek, iaitu keboleh laksanaan projek ini, kos projek ini, keboleh capaian dan impaknya terhadap pelajar. Okay, Jasin Smart Campus ini menggabungkan kaedah pelaporan digital di mana lebih mesra alam. Okay, dan sekarang ni kita, memandangkan kita pada zaman, okay, di mana semua ada device peranti. Jadi ini bukan menjadi satu masalah yang besar, terutamanya kepada pelajar di IKM Jasin. Dan akhirnya idea yang kami keluarkan, Jasin Smart Campus ini telah dipilih kerana paling memenuhi keperluan pengguna serta kekangan yang wujud di sekolah. Okey, jadi saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Arif serta sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah SWT sekalian. Okey, baik. Baik, sir. Setelah kami semua melalui proses-proses yang diterangkan oleh Ustaz Fadilah sebentar tadi, yang mana proses yang pertama ialah empathize, and then yang kedua define, yang ketiga ideate. Seterusnya kita sampai kepada proses yang keempat, iaitu prototype. Okay. So di bahagian prototype ni seperti mana yang telah disebutkan oleh Ustaz Fadlan pada awal tadi, beliau telah sebut tentang projek kami yang sebelum ni yang dinamakan SOS Secure Our Student, yang mana kami menjalankan prototype awal, itu kira prototype awal kami kepada pelajar, di mana kami ingin mendapatkan apa orang kata maklum balas daripada pengguna tu kan, sebab kami menggunakan SOS tu dengan menggunakan Canva Code. Jadi kami nak tahu pengguna ataupun pelapor yang menggunakan SOS itu, kami nak dapatkan maklum balas daripada mereka tentang penggunaannya, adakah ia memudahkan ataupun merenyahkan. Okay, so setelah kami melalui semua proses tu, kami telah sampai kepada kami telah memperbaharuinya menjadi Jasin Smart Campus, yang mana yang lebih memudahkan dan lebih mesra pengguna untuk pengguna membuat laporan akan tentang salah laku pelajar-pelajar di IKM Jasin. Jadi seterusnya kami akan membentangkan ataupun menunjukkan sedikit video tentang cara-cara penggunaan Jasin Smart Campus yang telah kami lakukan ini. So next. Okay, marilah sama-sama kita menyaksikan sedikit tangkap layar ataupun video yang telah kami lakukan ini. Silakan.
Okey, saya untuk berikutnya, saya serahkan kepada kawan yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Sir Arif dan kawan-kawan. So, kita pergi kepada feedback dan iteration lah. So, selepas kita gunakan kita punya JSC, itu Justice Smart Campus tu, ada beberapa feedback dan iteration dan ada juga sebelum ni kita gunakan SOS kan. So, sekarang ni kita gunakan JSC selepas ada penambahbaikan daripada SOS tadi. So maklum balas daripada pengguna iaitu daripada student sendiri, ada yang daripada guru sendiri. So saya mulakan daripada feedback daripada student dahulu. So student mengatakan bahawa borang digital ini jauh lebih menjaga privacy. Maksudnya apabila dia isi borang tu, so orang tak tahu dah siapa yang akan yang melaporkan benda itu kepada guru ataupun kepada warden. So itu akan menjaga privacy dan orang tak akan tahulah. So senior-senior mungkin sebab budak-budak atau junior-junior takut kepada senior-senior kalau dia maklumkan kepada warden secara fizikal. So kita menggunakan secara JSC. So yang kedua adalah perspektif ataupun pandangan feedback daripada guru sendiri. So kalau guru ni pengumpulan data itu menjadi lebih tersusun lah. Kalau sebelum ini kalau kita menggunakan secara fizikal, contoh kita tulis kertas, lepas tu kita letak dalam kotak. So kertas tu banyak berterabur, so dia akan jadi tidak tersusun. Contoh kalau kita nak dapatkan data untuk 10 tahun yang lepas, contoh kalau ada orang bangkitkan isu, so kita tak boleh cari dah kat mana laporan itu. Tapi kalau menggunakan JSC ni, so kita boleh tahu, kita boleh dapatkan laporan tu, kita boleh save laporan itu 10 tahun ataupun 20 tahun kemudian, insyaAllah. Lepas tu kita pergi kepada constructive criticism. Constructive criticism ni adalah kritikan membina. So sebelum ni kita buat SOS. So kita ada, bila kita buat SOS tu kita ada penambahbaikan daripada SOS tu. Sebab so akan jadi kepada JSC ni. So apa penambahbaikannya? Itu isu yang pertama adalah borang agak terasa panjang dan terlalu formal. So kita buat yang baru ni lebih kepada pendek dan poin-poin yang penting sajalah. So budak-budak ataupun student-student yang nak melaporkan dia tak perlu nak tulis panjang-panjang. Isu yang kedua adalah adakah identiti student itu terpelihara 100% selamat? So pelajar-pelajar senior, pelajar-pelajar junior dia bimbang kalau pelajar-pelajar senior tu tahu. So apa yang kita buat penambahbaikannya? Okay, next. Fadlan. Okay, ni iteration, penambahbaikan yang telah dibuat. So menjadilah JSC, Justice Smart Campus ni. Itu yang pertama adalah kita buat lebih mudah, kita punya borang laporan tu lebih simple dan cepat untuk diisi. Yang kedua adalah anonymous mode. Maksudnya kita boleh, orang tu, pelapor tu boleh tak letak nama dia pun tak apa. Letak je hamba Allah ke, tak kisahlah apa-apa. Yang supaya orang tak tahu siapa yang melaporkannya. Lepas tu yang ketiga adalah muat naik bukti itu evidence upload tu lah. So macam, so dia boleh letak upload, contoh kalau orang tu isap rokok, so dia boleh ambil gambar orang isap rokok, lepas tu dia letak dalam gambar tu dekat dalam laporan tu. Dan yang terakhir adalah guna QR code. So kita letakkan pelekat QR code ni di tempat-tempat yang strategik lah. Contoh kita letak di pintu bilik air, belakang pintu bilik air tu, ataupun belakang pintu bilik asrama, ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi. Supaya apa? Student yang melaporkan tu tak kantoi, tak diketahui oleh orang lain. Tu feedback dan iteration daripada saya. Ustaz Faris. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, baik. So untuk yang terakhir sekali, itu impact dan reflection, impact apakah kesan daripada projek ini kepada keadaan yang sekeliling lah. Baik. Kalau kita dapat lihat, tengok sekarang ni adalah dashboard Jasin Smart Campus yang dapat dipapar di dalam slide ni. Okay, kita boleh tengok ada data mengikut blok, data mengikut semester, kemudian data kesalahan mengikut program, siapakah
yang membuat laporan. So kesemua ni telah dirangkumkan ataupun disusun di dalam satu sistem ni, memudahkanlah untuk kita nak pantau kesemua item yang ada di dalam kesalahan-kesalahan yang ada. Baik. So saya nak terang sikit impact apakah kesan kepada pelajar melalui apabila diwujudkan sistem ni. Yang pertama sekali, privasi pelajar itu terjamin lah. Privasi pelajar terjamin seperti yang sahabat saya sebut tadi. Dia lapor tetapi kerahsiaan pelajar itu dirahsiakan. Tak ada, kita tak tahu siapa yang hanya perlu letak nama anonymous kan. Baik. Pelajar tidak perlu lagi bersemuka secara fizikal, tak perlu lagi jumpa warden untuk membuat laporan awal dan mengurangkan rasa takut kepada pelajar. Baik. Yang kedua, dari segi kesan kepada pelajar, impact ni adalah apabila menggunakan sistem ini, kepantasan respon. Okay, laporan boleh diisi dalam masa 2 minit sahaja menggunakan imbasan QR code yang diberi. Baik. Dan ketiga, impact kesan dia adalah keadilan sosial, memperkasakan mangsa buli untuk bersuara tanpa bimbang dikesan oleh pelaku secara secara langsung. Baik. Okay, baik. Dan kesan juga kepada warden. Okay, kalau kita tengok impact warden ataupun ni dapat kenal pasti hotspot, okay, di bahagian mana yang berlaku, blok mana yang berlaku masalah kalau kita tengok di sini kan. Yang kedua, pengurusan data yang lebih teratur dan sistematik. Dan yang ketiga, memudahkan laporan bulanan. Okay. Setiap bulan kita kumpulkan masalah maklumat-maklumat ini dan kita dapat hantar kepada pihak pengurusan pihak pengurusan tertinggi. Baik. Untuk ke depan pada masa akan datang, saya rasa antara penambahbaikan yang boleh kita buat adalah, okay, kalau dilihat daripada sistem ini hanya kepada kalau kita tengok warden sahaja yang boleh dapat mengisi sistem yang disediakan ini. Untuk pada masa akan datang kita boleh luaskan, okay, kita boleh luas kepada staf yang ada di dalam pusat tersebut. Okay, bukan hanya kepada staf akademik, okay, pensyarah sahaja, khususnya pensyarah sahaja, bahkan kepada staf yang bukan akademik, okay, staf tadbiran, okay, pun dapat mengisi menggunakan ID mereka. So akan lebih cepat dan orang kata lebih luas lah. Kemudian kita boleh kembangkan kepada pusat TVET Mara dan pusat-pusat IKMA lain untuk orang kata lebih bila dapat menggunakan sistem ini lebih terbaik. Okay. Kita sahut cabaran kita sahut seruan kerajaan, okay, terutama pengerusi Mara kita Datuk Ashraf Wajdi kan, dia nak sifar buli ke apa-apa kesalahan. So kita menggunakan sistem yang ada ini untuk hebahkan kepada kesemua pusat dapat menggunakan satu sistem ini untuk menjaga keharmonian keseluruhan pusat IKMA yang di bawah Majlis Amanah Rakyat. Jadi saya rasa itu sahaja penutup daripada saya untuk projek Jasin Smart Campus ini. Saya serahkan semula kepada Ustaz Fadlan. Baik. Baik, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat syurga sekalian. Inilah sedikit sebanyak kami punya hasil pembentangan, hasil perbincangan, dan segalanya kami akui mungkin perlu ada penambahbaikan dari segi apa yang disebutkan oleh Ustaz Faris dan juga rakan-rakan yang lain bagi mengelokkan lagi sistem yang ada untuk kita kembangkan dan kita seluruhkan
kepada semua peringkat, baik pelajar, staf akademik ataupun staf bukan akademik, untuk kita terus menjadi pemantau dan juga pemerhati sebagai salah satu cabang untuk kita jadikan salah satu kampus ataupun mana-mana pusat pendidikan sebagai sifar kes disiplin, dengan cara sekurang-kurangnya inilah usaha dan ikhtiar yang boleh kita lakukan. So dengan perakhiran yang dilakukan pembentang terakhir tadi, maka kami pun akhiri kami punya perbincangan untuk bagi projek kami Jasin Smart Campus JSC, dan kami ucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada Syarif di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada kami untuk kami melakukan pembentangan pada hari ini bagi meneruskan sesi pembelajaran dan pengajian kami untuk semester yang berikutnya. So daripada kami terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Sir.